Hari ini kita membuat satu pembersihan di sekeliling pokok belian. Anggaran pokok belian tu dah setahun lebih dah ditanam, tapi baru tinggi tu. Halo guys, ini saya tanam dulu guys, masa umur 6 tahun dulu lah. Sekarang dah 26 tahun dah sekarang. Sudah dewasa. Sudah dewasa. Bukan istri itu. Nggak ada parahnya kabar. Buat. Oke guys, ni kita seterusnya kita nak cabut. Kita teruskan mencabut. Ini semua benih hasil daripada hulu layah. Air. Ini adalah pokok belian yang kita tanam setelah setahun. Ini kita boleh lihat ada beberapa lah yang kita tanam di belakang residen betul. Okay, hari ini kita akan buat pembersihan lah di sekeliling pokok-pokok belian ni. Okay. Pokok belian ni mengambil masa yang lama lah untuk hidup lah, untuk membesar. Dia makan tahun lah. Okay, next kita akan cek lagi. Banyak juga yang mati lah. Ada yang hidup, ada yang mati. Tu contohnya ini dah mati. Hanya tinggal bekas-bekas saja. Bekas standar saja. Okay. Mati. Banyak mati. Dia pula pun hidup kalau dia 18. Hanya hidup kalau dia melompat yang coba sebab. Allah. Tu yang hidup. Okay. Malu malu. Dalam 60. 60. Pun buan. Sekali ya. Itu Mira ya. Ini itu Mira. Saya ada jadi video biji tadi. Okey. Okey. Dia kenal kita ada saya. Matai. Ini matai. Ini yang Peace.